Kita makan nasi, gulai labu. Gulai labu, ikan keli. Oh, ini betul-betul kampung. Ayam pun ada. Ikan masin. Ulam-ulaman. Wow. حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وجود لا Jadi insyaAllah kita sedikit peringatan. Tuan-tuan mati Allah, ada ulama membahagikan manusia ni kepada 4 golongan. Kita masuk golongan mana tak tahu, tengoklah. Yang pertama, manusia ketika mudanya baik dan tuanya semakin baik. Mudah-mudahan yang tu lah yang pertama. Kalau tua dulu, muda dulu, orang tani kata set baru ni. Macam-macam lah, muda rock baru set baru ni. Tanya orang tani apa dia sekali kita siap 30 juzuk tu daripada Lauh Mahfuz. Tu Lauh Mahfuz, papan yang dijaga, Lauh papan yang mahfuz yang dipelihara di aras sana tu, di Sidratul Muntaha ke langit dunia secara sekaligus 30 juzuk. Dah sanalah. Tapi turun ke Jibril turunkan kepada Nabi Muhammad secara beransur-ansur dari langit dunia tu selama 23 tahun kan. Daripada surah pertama, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampailah ayat yang terakhir, Al-yawma nakhtimu ala itu pula Al-yawma akmaltu lakum. Babilah, pada hari ini aku lengkapkan agama, lengkapkan agama bagi kamu. Ayat ini turun menyebabkan Sayyidina Abu Bakar menangis. Kan, diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar menangis ayat terakhir. Rasulullah kata ini ayat terakhir, maknanya dia tahu dah Rasulullah dah tak ramai, lepas tu nak wafat. Itu pandangan orang beriman.